Inikah yang kerajaan Madani nak? Melahirkan generasi bisu dan bodoh. Patkan peranan HCP sebagai penjilat dan macai kerajaan. Pihak Gidan sendiri yang memandukan program dan mengajak Zionis Bruce Gaini ke dalam kampus telah menganjurkan program bersama YB Dato' Sri Azalina, Menteri Info Jabatan Perdana Menteri yang telah menjadi sorotan dan kononnya kebanggaan HCP. Saya Abhishek. Saya merupakan mantan ahli eksekutif KMUM. Kini hanya seorang mahasiswa tahun ketiga. Saya berdiri di hadapan anda semua untuk menuntut kebebasan akademik dan juga menuntut supaya pihak pentadbiran UM berhenti dengan gaya ala corporate titan dan kembali kepada pangkal jalan sebagai sebuah institusi pendidikan awam yang berusaha dengan sungguh-sungguhnya untuk memberi akses kepada pendidikan tinggi untuk warga negara di Malaysia ini. Terus kepada isu pokok. Saya membantah tindakan HCP yang menyekat aktiviti pelajar melalui garis panduan imigrasi yang mula diwartakan pada 12 Jun. Panduan ini digunakan untuk membatalkan tempahan venue forum hadiran saya walaupun telah diluluskan 3 hari sebelumnya oleh KMUM dan juga Jabatan Harta Bersih. Saya telah menghantar kertas kerja forum bertajuk Pelantikan Semula Azam Baki, Wajar atau Tidak. Dan selepas mendapat kelulusan KBUM, saya menempah auditorium JHD. Namun, sehari sebelum forum, saya dihubungi unit pengurusan aset pada jam 5.24 petang. Dimaklumkan bahawa tajuk forum dianggap kontroversi dan sensitif dan kelulusan HCP diperlukan. Saya nak balas balik kepada HCP. Apakah yang takutnya dengan tajuk forum saya yang dikatakan kontroversi itu? Sebuah forum perlunya ada soalan. Soalannya kemudian akan dikupas secara akademik berdasarkan fakta dan maklumat yang boleh diperoleh daripada mana-mana sumber. Forum saya juga dipanelkan oleh bekas profesor di Universiti Malaya sendiri. Beliau sangat-sangat senior dan telah banyak berjasa kepada alam pendidikan dan juga negara sehingga dikenal sebagai Profesor Emeritus. Namun, demikianlah dialog istimewa daripada pihak manajemen BUMN. Saya hairan. Bukan sahaja program saya yang dibatalkan sebegini. Sehari selepas saya, sebuah lagi forum di Paketi Undang-Undang telah disekat atas arahan pihak atasan HCP. Yang pelik dan ajaibnya di sini, pelajar Fakulti Undang-Undang inilah yang telah menganjurkan program bersama YB Dato' Sri Azalina, Menteri Info Jabatan Perdana Menteri yang telah menjadi sorotan dan kononnya kebanggaan HCP. Layanan 2 darjat ini sendiri yang membuka ruang untuk saya menipatkan peranan HCP sebagai penjilat dan macai kerajaan. Saya tidak pasti sama ada itu benar-benar niat mereka, tapi perlakuannya sebegitu jelas menimbulkan tanda tanya. Saya ingin mengingatkan kepada anda semua, ia bukan pelajar tetapi pihak Gidan sendiri yang memandukan program dan mengajak Zionis Bruce Gaini ke dalam kampus kehormat ini dengan semua layanan istimewanya hanya untuk Bruce Gaini menghina kedaulatan negara dan juga memperlekehkan perjuangan kebebasan negara bangsa Palestin. Jadi, jika kami ingin mengadakan sebuah lagi forum yang bertajuk HCP atau mahasiswa, siapa yang perlu dikenakan dengan garis panduan program? Saya rasa tidak perlu. Kerana jawapannya sudah jelas. Memang HCP. Ini bukan universiti yang mendidik. Ini adalah institusi yang menyekat mahasiswa pada setiap langkah. Mereka tidak akan menghadap kami terus, tetapi terus sembunyi di dalam bilik selesa mereka sambil membuat keputusan yang akan mengancam kelahiran minda-minda intelektual dan juga pemikiran kritis. Ataupun, inikah yang kerajaan Madani nak? Melahirkan generasi bisu dan bodoh supaya tidak akan perasan akan janji-janji reformasi manifesto yang telah lama hilang dan dilupakan. Sekian sahaja daripada saya, seorang mahasiswa yang pernah menyuarakan tentang isu penindasan universiti dan hanya mahu sambung belajar dan beraktiviti dengan bebas.